Saya bagi tahu, mengikut pengamatan saya dan saya mengenali Anwar Ibrahim, benda yang paling Anwar takut sekarang apa dia? Kalau Perikatan Nasional buka pintu, satukan semua kekuatan dan ambil satu teraju yang berkarisma tetapi tidak mempunyai kepentingan politik. Cik Kubat boleh komen sikit tentang situasi politik mutakhir dengan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi bermula 1 Januari. Selepas tu bermulalah siri-siri peletakan jawatan pengurusi-pengurusi di negeri-negeri lah, termasuk Susagong, termasuk pengurusi PN Selangor, pengurusi PN Negeri Sembilan, pengurusi PN Johor, dan banyak lagi yang telah meletak jawatan. Komen Cik Kubat. Okey, pertama sekali ialah jawatan ni datang dengan amanah. Dan kita pemimpin negara perlu ada tanggungjawab. Dan saya bagi tahu peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin secara tiba-tiba dan membuat keputusan daripada kota London katanya yang tengah bercuti, bagi saya itu juga agak tidak bertanggungjawab. Satu. Kedua, seharusnya cuti baliklah, ambil tiket dalam keadaan huru-hara macam ni, duduk panggil semua satu meja dan gundik. Dia kena selesai Tan Sri, bukan sekadar Tan Sri buat keputusan ikut kelompok Tan Sri je kan. Nak letak jawatan ni buat ada cara dia kan. Okay, itu satu. Kedua ialah selebaik saja Tan Sri letak jawatan, Ketua Penerangan Parti Bersatu memulakan satu gelombang pula kan, di mana dia cakap Tan Sri letak jawatan sebab PAS bergaduh dengan Istana Perlis. Ini naratif apa ni Tan Sri? Ketua Penerangan kamu bincang tak dengan kamu dengan meletak naratif ni? Ini satu benda yang sangat negatif kan. Okey. Ketiga ialah saya nak bagi tahu kan, kereta api lain pun letak jawatan kan. Bagi saya baguslah, sebab kadang-kadang orang ni pegang jawatan orang tak kenal dan orang tak tahu. Bila dia letak, bila dia ada jawatan ni. Contohnya ialah pengerusi PN Negeri Sembilan. Jadi macam-macam anak MB kena tangkap menagih dadah, isu air, isu ketulisan Negeri Sembilan. Senyap je. Tiba-tiba letak jawatan keluar soal khabar besar-besar kan. Baguslah, at least orang tahu. Tapi soal dia ialah Tan Sri dan kelompok-kelompok penjilat keliling Tan Sri nak bawa ke mana ni? Kita dalam keadaan kita banyak masalah dalam negara, cabaran semakin getih. Seharusnya Tan Sri kita duduk satu meja, kita buka pintu bukan sabotaj-sabotaj macam ni yang akhirnya Ketua Penerangan Bersatu telah memulakan dengan memberitahu semua orang, tak apalah, biar PAS pegang PN, Tan Sri akan aktifkan IPR. Apa dia? Tan Sri nak pecahkan pembangkang bagi ke Tan Sri? Kan? Kalau berdasarkan itu pecah pembangkang lah. Jadi bertenang Tan Sri, bertenang semua orang, duduk balik satu meja. Yang harus dibuat ialah Perikatan Nasional dibuka pintu, parti-parti kecil, parti besar, semua rakyat yang sedang mendepani rejim harus disatukan. Tapi nampaknya mereka lebih kepada inilah, nak lawan rejim tak bersungguh, nak fitnah sama sendiri bersungguh. Saya sangat kecewa bila mereka ini melontarkan fitnah. Contohnya, dah letak jawatan, adalah surat letak jawatan Hamzah kan, yang sampai ada berita News Prime terperangkap dengan melaporkan benda tu tipu. Tahu tak dekat mana mulanya? Mulanya daripada kelompok keliling Tan Sri lah kan. Saya terus bayar ni. Kedua, bukan saja Hamzah, Tun Mahathir pun kena fitnah kan. Kononnya si Susagong Pejuang tulis surat nak masuk dan meletak, dia nak masuk, lepas tu dia meletakkan pula Dr. Mahathir sebagai ini, sebagai pengurusi. Saudara, ini semua taktik jahat. Saya bagi tahu mengikut bacaan saya, tak ada lama dalam politik, 98 je baru masuk kan. Tapi saya bagi tahu mengikut pengamatan saya dan saya
saya mengenali Anwar Ibrahim, benda yang paling Anwar takut sekarang apa dia? Kalau Perikatan Nasional buka pintu, satukan semua kekuatan dan ambil satu teraju yang berkarisma tetapi tidak mempunyai kepentingan politik. Which orang yang paling sesuai saya rasa Dr. Mahathir. Kalau Dr. Mahathir duduk terajui Perikatan Nasional, kan, ini yang buat Anwar terkejut. Jadi kerana ketakutan Anwar itulah ni puak-puak ni jadi tukang juru cakap Anwar Ibrahim. Dia nak pengaruh rakyat dulu supaya menolak benda tu, kan. Jadi saya rasa pelik lah benda ni. Bermula dengan pendedahan saya, menantu minta 100 juta, lepas tu dapat 10 juta, lepas tu batalkan kontrak cekap urus milik Berjaya dan Nazar dan bagi balik kepada Spenco. Dan saya telah dedahkan, dan kena ingat pendedahan saya Prime Media tak pick up. Sebab apa? Kes ni hanya digunakan oleh rejim untuk pegang telur. Kan? Ini yang jadi parti jadi slow. Kan? Siapa pula terus lawan Anwar jadi musuh kepada parti. Kan? Ginilah. Anwar ni dia bijak membuka ruang, bijak pegang orang, bijak macam-macam, man. Kalau nak mendepani sekarang ini, jangan jadikan dia isu peribadi. Semua orang masuk dalam, lawan sama-sama, satukan kekuatan rakyat. Ya. Alat-alat kepada rejim ni harus kita singkirkan. Rumah perjuangan ni harus kita bersihkan. Jadi sebarang usaha untuk melemahkan Perikatan Nasional dan mengaktifkan elemen-elemen lain, ia adalah sabotaj dan usaha membantu Anwar Ibrahim.